Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Cikgu akan teruskan dengan subtopik seterusnya iaitu 2.2 jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Okey. Untuk jenis-jenis punca dalam persamaan kuadratik kita ada 3 punca iaitu yang pertama 2 punca nyata dan berbeza. Yang kedua 2 punca nyata dan sama. Dan yang ketiga adalah tiada punca nyata. Jadi apa yang menentukan jenis-jenis punca ini adalah pembeza layan ataupun diskriminan. So, pembeza layan adalah nilai B kuasa 2 tolak 4AC. So ini kita panggil pembeza layan. Okey. Jika nilai pembeza layan itu lebih besar daripada kosong, dia akan dapat 2 punca nyata dan berbeza. Kalau sama dengan kosong, 2 punca nyata dan sama. Dan last sekali, kalau lebih kecil daripada kosong, tiada punca nyata. Jadi kamu kena ingat, kalau lebih besar daripada kosong apa, lebih kecil daripada kosong apa, sama dengan kosong apa. Jadi kita tengok soalan, contoh soalan yang pertama, tentukan jenis punca bagi persamaan kuadratik berikut. Pertama, dalam persamaan kuadratik kena bentuk am. Bentuk am kita dah tahu. Bentuk am bagi suatu persamaan kuadratik adalah ax kuasa 2 plus bx plus c sama dengan kosong. So untuk soalan ni dia dah dalam bentuk am, jadi kita tak perlu buat any manipulation untuk persamaan kuadratik ini. Jadi yang step seterusnya terus keluarkan nilai a apa? Nilai a sama dengan 3, nilai B sama dengan -2 dan nilai C sama dengan -2. Okey, untuk menentukan jenis punca, kita perlu masukkan dalam pembeza layan B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi B kuasa 2, masukkanlah nilai -2 kuasa 2 tolak 4 darab A 3 darab -2 nilai C kita. Okey. Bila kita kira, kita akan dapat suatu nilai iaitu 28. Okey, belum habis lagi. Awak kena comparekan 28 ni lebih besar ke lebih kecil ke atau sama dengan kosong. 28 adalah lebih besar daripada kosong. Jadi kalau lebih besar daripada kosong tadi apa? 2 punca nyata dan berbeza. Kamu kena buat conclusion mempunyai 2 punca nyata dan berbeza. Bila awak dah kira pembeza lain, awak mesti buat kesimpulan untuk menentukan jenis punca. Kalau awak stop sampai 28, kamu tak dapat markah penuh lah sebab kamu tak bagi tahu jenis punca dia apa.